Yang dihormati barisan panel, pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam sesi forum pada hari ini. Saya selaku moderator ingin mengalu-alukan kehadiran semua ke program kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan sesi forum kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengetahui ahli-ahli panel yang terlibat. Saya Nur Afrika Natasha binti Zaiful Fahmi selaku panel pertama pada hari ini. Saya Nurul Azralayana binti Ahmad Saini selaku panel kedua. Saya Muhammad Harad bin Jalil selaku panel yang ketiga. Baiklah, filem Front of the Class membawa kisah inspirasi perjalanan hidup Brian Cohen yang membuktikan bahawa kekurangan bukanlah penghalang untuk mencapai kejayaan. Melalui kisah ini, kita dapat memahami dengan lebih mendalam tentang ketabahan, inklusiviti serta peranan seorang guru dalam membentuk kehidupan seseorang. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memulakan sesi soal jawab kita. Soalan pertama ditujukan kepada panel pertama. Berdasarkan perjalanan hidup Brian Cohen, apakah peranan sokongan daripada guru, keluarga dan masyarakat dalam membantu seseorang itu mencapai cita-citanya? Baiklah, terima kasih saudara moderator atas peluang diberikan. Sebagai panel pertama, saya ingin menegaskan bahawa sokongan kepada guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu seseorang mencapai cita-citanya. Seperti yang dilihat dalam kisah hidup Brian Cohen dalam filem Front of the Class, walaupun beliau menghadapi masalah Tourette syndrome, terdapat guru yang memahami keadaannya dan tidak terus menghukumnya. Hal ini selari dengan teori pembelajaran sosial di mana galakan dan penerimaan daripada guru mampu meningkatkan keyakinan diri serta motivasi pelajar untuk berjaya. Selain itu, keluarga juga memainkan peranan penting dan juga tonggak utama dalam perkembangan emosi seseorang. Dalam kisah Brad, ibunya sentiasa memberi sokongan dan tidak pernah berputus asa dalam memperjuangkan haknya untuk mendapat pendidikan yang adil. Keadaan ini boleh dikaitkan dengan hierarki keperluan Maslow yang menekankan bahawa keperluan kasih sayang dan juga penghargaan perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Sokongan keluarga juga memberi Brad dapat memberinya harga diri yang tinggi dan ketahanan mental dalam menghadapi cabaran. Akhir sekali, masyarakat juga memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan seseorang individu. Pada awalnya, Brad berdepan dengan stigma dan salah faham. Namun, apabila masyarakat mula menerima dan memahami keadaannya, beliau diberi peluang untuk membuktikan kebolehannya. Situasi ini selari dengan teori ekologi Brom-Fairbrandner yang menyatakan bahawa persekitaran sosial memberi pengaruh besar terhadap perkembangan seseorang individu. Oleh itu, jelaslah saya katakan bahawa sokongan daripada guru, keluarga dan juga masyarakat merupakan faktor yang penting dalam membantu seseorang mencapai cita-citanya. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna. Jelaslah bahawa sokongan daripada persekitaran memainkan peranan yang amat penting dalam membina keyakinan dan motivasi seseorang. Seterusnya, soalan kedua saya tujukan kepada panel yang kedua. Apakah langkah yang boleh diambil oleh bakal guru untuk memastikan tiada murid yang berasa terpinggir atau disisihkan dalam proses pembelajaran? Okey, baik. Terima kasih kepada saudari moderator. Pada pandangan saya, bakal guru perlu mengambil langkah yang proaktif untuk memastikan tiada murid yang berasa terpinggir atau disisihkan dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dikaitkan dengan filem Front of the Class yang memaparkan watak Brian Cohen sebagai seorang guru yang sangat memahami perasaan murid yang berbeza. Disebabkan pengalaman dirinya sendiri yang sering disisihkan semasa kecil, beliau lebih peka terhadap keperluan setiap murid. Sebagai bakal guru, kita perlu mengenali latar belakang, tahap kebolehan dan emosi setiap murid supaya strategi pengajaran yang digunakan bersifat inklusif. Contohnya, aktiviti berkumpulan perlu dirancang secara seimbang agar setiap murid mempunyai peranan dan peluang untuk terlibat. Selain itu, guru perlu mewujudkan suasana bidik darjah yang selamat, positif dan bebas daripada diskriminasi. Dalam filem tersebut, Brad ini menunjukkan sikap empati dan sentiasa memberi perhatian kepada murid yang memerlukan sokongan, sekaligus menjadikan kelas sebagai ruang yang mesra dan menyokong. Jadi kesimpulannya, melalui teladan dalam Front of the Class,
jelas bahawa empati, kepekaan dan pendekatan inklusif merupakan kunci utama untuk memastikan tiada murid berasa tersisih dalam pembelajaran. Jadi sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada panel yang kedua. Sesungguhnya, peranan guru amat penting dalam mewujudkan suasana bilik darjah yang inklusif dan mesra untuk semua murid. Kini, soalan terakhir saya tujukan kepada panel yang ketiga. Sebagai seorang pakar pendidik, apakah sikap yang perlu ada dalam setiap guru apabila berhadapan dengan murid berkeperluan khas di sekolah kelak? Terima kasih saudari moderator atas soalan yang diberikan. Sebagai seorang pakar pendidik, saya berpendapat bahawa guru perlu mempunyai sikap yang positif, sabar dan empati apabila berhadapan dengan murid berkeperluan khas. Setiap murid mempunyai keupayaan dan keunikan tersendiri. Justru, guru perlu memahami bahawa mereka memerlukan pendekatan yang berbeza dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu bersikap inklusif dan tidak diskriminasi. Semua murid berhak mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira sebarang kekurangan atau cabaran yang mereka hadapi. Guru juga perlu sentiasa bersedia untuk menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut tahap kebolehan murid agar pembelajaran menjadi lebih berkesan. Di samping itu, sikap kreatif dan fleksibel amat penting. Guru perlu bijak menggunakan pelbagai strategi, bahan bantu mengajar serta teknik pengajaran yang sesuai bagi menarik minat dan membantu pemahaman murid berkeperluan khas. Sikap proaktif untuk menambah ilmu serta bekerjasama dengan ibu bapa dan pakar juga dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran. Akhir sekali, guru perlu mempunyai sikap penyayang dan prihatin. Hubungan yang baik antara guru dan murid akan mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan menyokong perkembangan emosi serta sosial murid. Dengan adanya sikap-sikap ini, guru bukan sahaja mampu mendidik, malah dapat membimbing murid berkeperluan khas mencapai potensi diri mereka sepenuhnya. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pandangan yang sangat bernas. Sikap penyayang dan prihatin serta proaktif sememangnya menjadi tujuan utama dalam mendidik murid berkeperluan khas. Hadirin yang dihormati sekalian, jelaslah bahawa filem Front After Class bukan sahaja memberi inspirasi, malah mengajar kita tentang nilai ketabahan, kepentingan sokongan sosial dan keperluan mewujudkan pendidikan yang inklusif. Dengan itu, berakhirlah sesi forum kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh jawatan kuasa program ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para panel atas perkongsian ilmu yang amat bermanfaat serta kepada semua hadirin atas perhatian yang diberikan. Sekian, terima kasih.